Saya layak, saya bersyukur sangat-sangat dan saya seronok sangat setelah jumpa Dr. Rahim. Saya lulus untuk ke Mekah lah menunaikan haji. Pertama sekali saya nak cerita masalah saya nak pergi ke haji lah, nak buat haji pada tahun ni. Jadi saya bila buat medical check up, adalah 2-3 masalah yang kena selesai. Jadi masalah saya tu letih, badan tak naik, dan ada 3 perkara lah. Jadi itulah masalah saya sebenarnya. Sebelum ni saya buat perasaan saya tidak layak lah untuk pergi ke haji. Masalah saya pertama ialah nadi saya laju. Nadi saya bergerak laju dan saya cepat penat. Dan isteri saya dia gula tinggi. Itu lah. Lepas tu saya mari ke sini lah, Dr. Rahim.